hari ini kita berbincang dengan tajuk buku kita yang kita ada kuliah bulanan tapi dah lama rasa kita tak jumpa dengan tajuk buku ni, berkenaan dengan keajaiban bersedekah, keajaiban sedekah. Dan kita sampai di muka surat 11. Okay, muka surat 11 berkenaan dengan beberapa lafaz yang hampir sama maknanya. Baik, ada ini berkaitan dengan sedekah. Jadi kita dalam perbincangan ini kita nak mendalami betul-betul apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sedekah, kan, supaya amal ibadah sedekah kita tu diterima di sisi Allah SWT. Amal sedekah kita adalah bernilai dan dinilai sebagai sedekah yang sebenar-benarnya, kan. Jadi kita nak betul-betul faham apa itu sedekah. Ingat lagi yang kita bincang sebelum ni, takrif ataupun definisi apa yang dikatakan sebagai sedekah. Baik, sedekah, ingat balik sedekah ada 5 poin yang dikatakan satu tu sebagai sedekah kalau dia menyempurnakan ataupun melengkapi 5 poin ni. Dan yang pertama sekali, dia adalah satu pemberian, kan, dan pemberian itu mestilah daripada benda yang merupakan hak milik kita, kan, dan dia diberikan pada masa kita masih hidup, kan, tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Yang keempat, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ingat balik yang pertama sekali, namanya sedekah, dia adalah pemberian. Maksudnya dia bukan benda yang kita terima tapi benda yang kita bagi. Jadi kalau kita bersedekah, maknanya kita bagi sesuatu yang mana benda yang kita bagi tu adalah hak milik kita, dan benda tu adalah hak milik kita yang kita bagi semasa kita masih hidup. Semasa kita masih hidup, dan dia akan dinilai sedekah bila kita tak harapkan apa-apa balasan.